Apakah hukum isteri meninggikan suara kepada suami? Hukumnya haram dan harus. Bila haram? Dalam keadaan dia boleh memilih untuk bercakap dengan perlahan. Makan nasi ke tak? Boleh perlahan. Dia putih, nak makan nasi ke tak ni? Haram. Apa sebab haram? Menyakitkan hati suami. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi masukkan 4 jenis perempuan ahli neraka. Nombor 1, bazilatul lisan ala zawjiha. Mulut dia tu menyakitkan hati suami. Kita jadi suami, isteri kita tengking, kita seronok, aib tak rasa, sakit hati tak? Jangan sakit hati suami. Haram. Bila kita harus tengking, suami kita pekok, nak makan nasi dah ni bang, petang karang lah kita pergi. Dah dengar orang kata makan nasi, dia nak pergi mall. Abang nak makan nasi ke tak? Oh no, boleh.